Seingat-ingat Tok dulu. Seingat-ingat dulu. Kisah Balai Polis Kambau tu. Serang Balai Polis Kambau tu banyak kali. Oh, banyak kali dia kena serang. Tapi serangan yang mengakibatkan anggota polis balai itu terbunuh. Itu. Masih ingat tak cerita dia tu? Bila berlakunya tu? Tahun tu saya tak ingat. Tahun tak apalah. Tapi dia serang tu waktu malam. Dia serang waktu malam. Jadi dia serang tu, dengar cerita, dia serang waktu malam. Masa tu di situ berapa ramai anggota polis regular? Anggota polis biasa? Saya pun tak pecam lah. Pasal saya tahu serang sepupu saya ada mati. Sepupu ada mati? Ada mati. Sepupu siapa nama? Nama Dolah. Dolah? Dolah bin apa saya nak. Nama Dolah. Dia masa tu dia SC. Waktu malam dia serang. Dia dah lepas. Jadi dia lepas. Orang tak beri dia bangun. Dia bangun tu kena dia. Kena tembak. Kena tembak. Tu sini kena tu mati. Ya, di AC. Saya difahamkan yang saya nak tahu sekarang, kekuatan anggota polis sana difahamkan antara 5 hingga 6 orang aja. Tetapi dibantu oleh AC lah. AC. Special Constable. Berapa orang? Polis AC tu aja. Tu dua saja. AP, Auxiliary Police tak ada. Tak ada. Extra Police Constable tak ada. Jadi Balai Polis Kambau tu sebenarnya lokasi dia dekat mana? Pasal hari ni yang ada Balai Polis Sungai Ambat saja. Balai Polis Kambau tu tak ada dalam peta. Di mana kedudukan Balai Polis tu? Ada, Balai Polis Kambau ada. Tak ada? Tak ada. Pada hari ni tidak ada Balai Polis Kambau. Malah Kambau sendiri pun tak ada lagi. Mana boleh tak ada? Tak ada. Ada lah. Balai Polis Kambau ada Kambau. Dia mula-mula Polis Kambau tu Sarjan Yaakob. Lepas tu kena-kenaan Sarjan Saad. Sarjan Saad lah. Satu korporal polis kena. Apa saya tak nama. Haji Sirat. Kena. Dia kena. Jadi Balai Polis tu ada lah. Ada. Balai Polis tu ada dulu. Sekarang tak ada lagi lah. Tak ada dah. Habis. Sekarang tak ada. Di mana letaknya lokasi Balai Polis tu? Saya pun tak ingat. Saya ingat dulu. Kalau hari ni saya berjalan nak pergi ke Kambau tu, tempat Balai Polis tu, di mana tempat dia tu? Agak saya dalam tak jauh dengan laut lah, dengan sungai. Dia ada sungai. Sungai ke laut? Sungai lah. Sungai lah. Masa tu Kambau ni besar tak? Masa tu kan besar. Cina saja. Ramai Cina lah. Ramai Cina. Maksud Kambau ni besar, adakah Kambau ni mempunyai aktiviti penjagaan, ada kedai makan ke, ada sekolah ke? Kambau tu yang punya Cina punya. Bukan kerajaan punya. Estate Cina. Estate Kambau sebenarnya. Cina punya. Jadi dalam estate tu dia letakkan satu balai polis lah. Balai polis. Balai polis tu kekuatan anggota dia tak ingat sangat Tak ingat. Tak ingat lah. So cuma yang ada tu Balai Kambau tu. Kemudian bila dia mati tu, kematian tu Tok dah memang jadi home guard masa tu. Dah jadi home guard masa tu, tetapi tidak memberi bantuan ke sana. Mendapat berita mengenai insiden yang berlaku di Kambau tu daripada siapa? Daripada sendiri jugalah. Tadi dia dulu ada wireless. Tadi Pak dia wireless ke Kambau ni. Okey. Kan Cina orang polis Kambau kena. Oleh Kambau kena lah. Kena. Lepas tu satu sama Seman Buntai. Dia polis sini. Dia tukar Kambau. Dia tukar Kambau. Dia pergi lawan malam siang. Dia bawa peluru. Dia kata ini sebutir peluru seorang Cina. Sebutir peluru seorang Cina. Dia naik tu 3 orang. Kereta ni. Naik tu 3 orang. Sampai tempat itu dia kena tembak. Dia pun mati juga? Mati juga. Osman Buntal? Siang lagi. Osman tu polis biasa? Polis biasa, polis ni. Dan kemudian ada juga satu polis AC yang mati, ya? Yang bapa saudara abang kepada Osman. Maknanya, insiden serangan terhadap Balai Polis Kambau tu, yang kena mengena dengan tu adalah sepupu? Sepupu. Itu masa serangan Balai Polis Kambau? Mula-mula kena tu. Lepas tu dalam insiden yang lain, Osman yang mati inilah. Dan satu lagi AC yang mati itulah. Tadi Tok ada cakap beberapa kali serangan terhadap Balai Polis Kambau berlaku. Yang Tok masih ingat lah. Dalam 2 kali yang mana lebih kurang itu. 2 kali lah Balai Polis Kambau. 2 kali. Kenapa Kambau ni minat sangat komunis nak serang? Pasal tempat terpencil. Tempat terpencil. Dia ni kalau dalam kawasan jagaan ni, Kambau ni dia sekarang tak ada kampung lagi. Tak ada. Yang duduk semua pekerja-pekerja Indonesia. Jadi orang-orang Kambau ni pergi ke mana sekarang? Orang Kambau ada duduk situ lah sekarang. Saya difahamkan cuma ada 2-3 keluarga saja. Yang lain-lain penduduk Kambau pergi ke mana? Tak tahu sekarang. Saya pun tak tahu. Tak tahulah. Tapi jarak daripada tempat Tok berpangkalan, home guard ni,
Dengan Kambau tu berapa jauh? Sini lah pada Sedeli sama kat ni. Daripada Sedeli? Sedeli lah. Kalau kita naik bot ke Kambau tu berapa jauh? Berapa lama? Sejam lebih, 2 jam lah. Sejam lebih 2 jam lah. Bukan 2 jam. Okey. Maknanya Tok orang sini Sini. Tok orang sini. Okey, saya nak tahu satu lagi cerita. Selain daripada kejadian serangan terhadap Balai Polis Kambau, ada satu lagi peristiwa yang amat menarik berlaku di kawasan ini. Tragedi yang menarik berlaku di kawasan ini. Mengenai serangan terhadap Balai Polis Kuala Sedeli, di mana anggota polisnya dikatakan diikat di pokok dan ditembak komunis. Itu musim Jepun. Musim Jepun. So, apa cerita tu yang Tok tahu kisah anggota polis diikat di pokok dan ditembak mati? Musim Jepun. Jadi orang tak sangka lah masa itu orang polis Lili ni malah apa kerja siang main judi. Siang main judi. Tak nak jaga musim Jepun. Lepas tu? Lepas itu malam dia tidur. Dia tidur? Tidur tu polis komunis lagi dak kot laut tu. Dia serang tu. Lepas tu dia tangkapnya. Dia tangkap orang. Ini bapak sepupu semalam nama Sarjan Taib. Sarjan Meja Bakar yang kena tangkap ni ikat. Sarjan Taib saja mereka kena bakar tu. Puak-puak semalam ni. Sarjan Taib tu. Oh, puak-puak dia. Yang Tok mengetahui lah, saya ingat Tok yang mengetahui tentang kisah itu, berapa orang anggota polis yang terbunuh, yang dibunuh. Bukan terbunuh, yang dibunuh. Saya ingat ada dalam 4 orang atau 5 orang tu. Yang dibunuh lah. Sepupu saya pun ada seorang jadi polis. Dia kena bunuh juga. Siapa nama sepupu tu? Ahmed. Dia polis orang putih dulu. Polis orang putih. Dia pun terbunuh jugalah. Maknanya dalam kejadian serangan terhadap Balai Polis di kawasan ini, satu sepupu terbunuh Kuala Sedeli dan satu sepupu terbunuh di Kambau. 2 lah. So dalam kejadian yang sini, yang Tok jadi home guard masa tu, komunis kuat semasa jadi home guard, antara komunis yang dikenali sini siapa nama dia? Komunis yang terkenal. Kalau di Perak sana dengan Cimping dia, kalau di Negeri Sembilan tak ingat lah dengan Samsyah Pakih dia, dengan Zaitun dia ke, dengan Mat Indra di selatan Johor. Di sini siapa? Saya tak ingat lah itu. Komunis saya tak ingat kan? Masa zaman Jepun Tok umur berapa? Umur lebih kurang dalam 12 tahun umur. 12 tahun lah. Dalam 12 tahun lah. Boleh ingat sikit-sikit tak tentang masa zaman Jepun tu kalau saya cuba bertanya? Ingat tak? Ingat macam mana? Kalau saya nak cuba bertanya tentang zaman Jepun tu lah, kisah. Bukan ke zaman Jepun, kisah masa 14 hari pemerintahan komunis. Boleh ingat tak? 14 hari tahun Vietnam memang susah lah kita ni. Ya, susah. Susah. Saya nak tahu satu kisah. Okay? Semasa pemerintahan komunis 14 hari, kebangkitan orang Melayu untuk menentang komunis di kawasan ini tidak ada. Tak ada. Tetapi di kawasan Batu Pahat dikenali dengan nama Kiai Saleh. Dulu dia ada datang Batu komunis, dia ada datang kemari. Siapa datang kemari? Panglima Saleh. Panglima Saleh. Dia pernah datang sini ke atau Kuala Sedeli tu dia mengajar bab orang kesihatan kulit apa itu. Dia mengajar. Dia mengajar. Okey, siapa orang sini yang membawa ajaran tu? Orang sini. Tak ada dah. Siapa dia? Haji Mansur. Dia Mansur tu dia imam. Siapa dia? Haji Mat Lazim. Itu penghulu sini. Adakah dua-dua tu memang ada kaitan dengan kisah Selendang Merah tetapi tidaklah sampai bertempur, tapi komunis takut? Tak ada. Mereka tak ada terlibat. Maknanya orang tak bertanu lah, tak mengambil semua. Tak mengambil. Tapi Tok mendakwa Kiai Saleh pernah datang ke sini dan mengajar sini. Siapa yang menjemput dia ke sini? Saya pun tak tahu lah, jemput dia datang sendiri, datang ke orang sini jemput, saya pun tak tahu. Ya. Itu kan. Tapi masa tu Tok umur 12 tahun lah. 12 tahun. Tu adalah makna tu masa komunis. Tetapi masa Balai Kambau tu dah tahun 1952. Jadi home guard dalam home guard operation kan? Bergerak dalam satu kumpulan 6 orang ke berapa orang? 12 orang. 12 orang. 12 orang bergerak diketuai oleh siapa pangkat dia? Ahmad Husin. Dia ketua dan lain. Dalam 12 orang ni, ketua menggunakan senjata apa? Yang Tok masih ingat? Karbain. Lain anggota kanan lagi pakai apa? Ada nama rifle ke atau apa? Dia tak ada rifle, tak ada. Pakai semua orang Melayu yang ada karbain 2, sampang pangkat. 2 karbain, lain pump gun. Shotgun macam tu. Yang Tok masih ingat kawasan yang dironda kawasan mana? Kawasan Kambau, ada kan ni Temalah. Pada sendiri tu tempat Temalah. Itu aja. Kan siang kalau malam pun. Itu aja. Itu aja. Selain daripada home guard operation, ada tak home guard biasa dekat sini?
Tak ada. Tak ada. Special Constable? Tak ada. Tidak ditugaskan di sini. Tak ada. So semasa bertugas di kawasan sini, yang kisah komunis itu dahulu. Tahun 19 yang untuk tugas ni tahun 1948 dan seterusnya. Masa tu komunis masih banyak lagi. Masih banyak lagi komunis sini ya. Pernah jumpa dengan komunis? Tak pernah. Tak pernah. Pernah bertempur dengan komunis? Tak pernah. Pernah diserang hendap oleh komunis? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Mendapat latihan asas kepolisian, belajar senjata di mana? Batu 16, Jalan Johor. Batu 16, Jalan Johor. Sebelah kiri yang ada tempat askar sekarang. Itu dulu tempat saya tu. Ya. Berapa hari Tok belajar latihan polis masa tu? Saya pergi 3 minggu, 12 hari. 3 minggu, 21 hari lah. Jadi tugas yang dimainkan peranan sebagai home guard operation ini dibayar gaji berapa? Gaji RM4 sehari. Potong RM2 tinggal RM2. Potong tu untuk apa? Potong makan. Potong lagi RM4 gaji tu potong makan tinggal RM2. Masa tu kerja sebagai apa? Saya kerja sini kerja tak tentu. Masa tu? Kerja kampung bila? Masa itu orang nak mencari home guard, operation home guard. Jadi mula itu abang saya nak kena pergi. Saya kata abang saya tak boleh. Saya minta. Itu orang saya minta. Umur masa tu berapa? Umur dalam 20 itulah. 20? Umur 20? Mak ayah tak marah ke masuk home guard? Tak marah. Pasal saya cerita, saya sudah kena. Ada cerita, saya pergi kerja-kerja motor, bawa ikan kawan. Dia sampai ke Bukit Piatu. Saya tengah masak nasi, pegang senduk. Kawan saya utara Mak Hussein tadi, dia sebuah motor. Dia potong je motor saya ke depan, dia kena tembak. Ahmad Hussein tu kena tembak? Motor dia, motor besar pun penuh ikan, kena tembak. Jadi saya ni tadi punya tembak, saya tengok lah. Saya tak megang seduk ni masak lauk. Jadi tekong saya nama Dolah. Dia nak pusing tembak dalam bot saya tu ada Cina, 9 orang Cina. Tindak tak kelong. Dia tempur tangan saya, jatuh ke air. Jatuh saya pas sini, saya merang ke benang. Pergi bawah sana. Ahmad Hussein tu, adakah Ahmad Hussein yang jadi ketua tu? Ahmad Hussein ada. Adakah memang dia pernah ditembak? Dia motor dia kena tembak. Motor dia kena tembak lah, dia tak kena lah. Tak kena. Jadi kerana perbuatan ditembak tu menyebabkan marah dan ada niat untuk masuk home guard? Ada niat untuk masuk home guard. Jadi kerana tu niat home guard. So tujuan masuk home guard supaya kita pandai menggunakan senjata. So sekurang-kurangnya kalau orang nak mengapakan kita memang anulah. Saya tak boleh cakap. Ya. Pasal saya nak bertanya. Kita nak masuk home guard. Zaman tersebut komunis banyak. Kita dengar cerita polis mati dekat balai polis. Kita dengar cerita orang Melayu, orang kena bunuh dengan komunis. Komunis pun kita tahu kekuatan mereka, senjata mereka banyak. Tapi kita berani masuk polis. Apa sebab berani masuk polis? Pasal itu nak menentang musuh ni. Tak takut lah. Betul lah. Maknanya cuma ada sini home guard operation. Berapa section ada kat sini? Sini cuma 12 orang ada. Satu section sajalah. Pernah bergabung tak dengan section-section lain? Tak pernah. Tak ada. Ada tak dapat bantuan daripada tentera Gurkha? Tak ada. Tak ada. Regimen Askar Melayu yang pertama dulu? Tak ada. Pernah sama ni? Tak pernah. Lain-lain tentera Commonwealth macam British, New Zealand, Fiji? Tak ada. Tak ada sampai sini. Makna mereka saja untuk bertugas sinilah. Yang Tok masih ingat ditaklimatkan oleh ketua, berapa kekuatan pengganas komunis kawasan ini? Dah lupa kan? Kemudian komunis ini terdiri daripada banyak regimen. Banyak. Tahu tak regimen apa yang beroperasi di kawasan ini? Saya pun tak ingat. Tak ingat kan? Jadi sepanjang masuk home guard operation tak pernah bertempur. Tak pernah. Tetapi pernah tak melihat komunis? Tak pernah. Tak pernah. Mayat mereka? Tak pernah tengok. Jadi maknanya kemudian semasa peristiwa terhadap serangan balai polis Kambau tu, kita dicerita oleh kawan lah. Kawan. Cerita oleh kawan tentang sana. Dan salah satu bukti dia yang Tok cakap tadi, sepupu. Siapa? Memang meninggal lah. Memang meninggal. So kemudian arwah tu, mayat dia dibawa balik ke mana? Bawa balik Kuala Sedeli. Bawa balik Kuala Sedeli lah. Di bumi dia. Abang dia ada 2 orang masa itu. 3 orang abang dia. Sekarang abang dia semua dah 3 semua tak ada lah. Dia seorang lah yang masuk polis lah tu. So saya nak jelaskan sekali lagi, maknanya dalam sepanjang Tok berkhidmat sebagai home guard operation di kawasan ini, seingat-ingat Tok, dalam keluarga Tok, satu sepupu meninggal tragedi sungai di balai polis Kambau. Nama dia Dolah. Kemudian dalam peristiwa semasa zaman Jepun berakhir masuk komunis, siapa yang meninggal di balai polis Kuala Sedeli tu? Saudara? Sarjan Tarik.
Sarjan Taib tu yang ada kena-mengena dengan Tok siapa nama? Tak ada kena-mengena. Sarjan Taib yang Tok tahulah nama dia lah. Yang lain tak tahulah nama ya. Semasa pemerintahan Jepun di sini Tok umur berapa? Umur lebih kurang dalam 12 tahun dia lah. 12 tahun lah. So tak ingat sangat lah. Tempoh itu makan orang susah. Makan ubi, makan keledek. Itu sebab dia disebut pun telefon ayam bulu balik. Hidup masa Jepun makan ubi keledek. Itulah. Cuma saya nak tanya. Kesusahan di zaman Jepun dengan kesusahan zaman perintah komunis, mana lebih susah? Jepun dia komunis ni tadi, si kita orang sini nak berumur kedua. Dengan Jepun nak baik, dengan komunis nak baik. Kalau baik dengan komunis, dengan Jepun tak boleh, tak baik. Kalau tak baik dengan komunis, kita makan komunis tanggung. Ubi keledek, dia hantar daripada Kambang, hantar. Oh, cara dia? Cara dia. Maknanya kalau kita baik dengan komunis, dia akan hantar kan lah. Tetapi Jepun tak suka. Tak suka. Tetapi kemudian semasa komunis merintah di sini, ada tidak orang kampung sini yang dibunuh oleh komunis? Tak ada, tak ada. Saya difahamkan, jika orang tu jadi tali barut Jepun, mereka akan dibunuh oleh komunis. Ada? Tak ada ya? Macam itu je lah ada lah. Yang lain tak ada lah. Okey lah kalau gitu. Okey, apapun saya dah jumpa dengan Tok, dapat juga cerita sikit sebanyak untuk sebagai pengesahan bahawa di kawasan ini terdapat 2 tragedi yang berlaku terhadap polis station dalam bidang kepolisian. Yang pertama berkaitan serangan terhadap Balai Polis Kambau, dan yang kedua serangan sebelum daripada itu pada tahun di jangka 1945 akhir atau awal, serangan terhadap Balai Polis Kuala Sedeli. So, terima kasih Tok.